Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan berkaitan dengan pegawai Sayyidina Uthman. Yang mana salah satu, seperti yang kita maklum, salah satu daripada isu yang hebat digunakan untuk menghentam Sayyidina Uthman di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan adalah yang berkaitan dengan pegawai-pegawai ataupun individu-individu yang menjawab jawatan besar di dalam pemerintahan Sayyidina Uthman. Itu dikatakan anak-anak beranak dia, ramanya anak beranak dia. Jadi dituduhlah Sayyidina Uthman ni sebagai pengaman, pilih bulu, nepotism, kita kata kronism dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah tuan kita ni, Syekh Muhammad Salih Ahmad Al-Gharsi ni, dia cuba kemukakan tokoh-tokoh, pegawai-pegawai ataupun gubernur-gubernur yang membantu Sayyidina Uthman dalam pemerintahan kerajaan Madinah pada waktu itu. Jadi kita sebut dah sebelum ni beberapa nama. Cuma perbincangan kita pada malam ini masih lagi bersambung berkenaan dengan seorang tokoh, iaitu Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid, yang mana dia ni adalah merupakan adik-beradik Sayyidina Uthman, adik-beradik seibu, iaitu mak Sayyidina Uthman, Arwah binti Karis ini. Jadi mak dia ni ayah lain lah, pok lain, mana orang panggil adik-beradik seibu. Dan saya telah sebut dah sebelum ini bahawa Sayyidina Uthman ini, boleh jadi setengah kita ni malam ni baru tahu, ataupun baru tahulah bahawa Sayyidina Uthman ni dekat nak hubungnya qarabah dengan Nabi SAW. Anak sepupu Sayyidina Uthman ni, anak sepupu Nabi SAW. Sebab sukatan pengajian kita ni sedikit berkenaan dengan sirah. Kalau sirah pun sekadar sirah Nabi lah. Tu pun kadang-kadang tidak rata. Sirah sahabat ni boleh dikatakan tidak dijadikan sebagai sukatan penting. Tidak dijadikan sebagai sukatan, menyebabkan kita terlepas pandai banyak maklumat-maklumat penting dalam sejarah Islam. Misalnya Sayyidina Uthman, kalau semasa saya di sekolah itu, kita tak tahu langsung Sayyidina Uthman, cuma tahu dia ni khalifah Islam yang ketiga. Rupanya dia ni dekat benar, sebab arwah mak dia tu waktu tu sepupu Nabi. Mak Sayyidina Uthman ni adalah sepupu Nabi SAW. Lepas tu hadis-hadis sepupu Nabi ni ramai. Sepupu Nabi ni ramai. Kita duk tahu sepupu Nabi kat Sayyidina Ali lah. Sebab tidak didedahkan. InsyaAllah dalam pengajian kita ni, yang kita akan sebutlah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan qarabah, yakni kaum keluarga Nabi yang terselindung di sebalik buku-buku sejarah. Dalam lipatan sejarah tu ada, tapi benda tu terselindung sebab tidak didedahkan kepada masyarakat. Seperti Zubair ibn al-Awwam tu, siapa dia tu? Sepupu Nabi ke, dua pupu Nabi ke, lagu mana dia? Dekat mana tu? Tak apalah, kita akan datang, kita akan bincang Zubair ibn al-Awwam itu, yang mana dianya menjadi menantu Sayyidina Abu Bakar. Itu juga sepupu Nabi SAW, tapi kita tak tahu. Padahal ada kitab khusus lah
yang menyebut kata perkara itu. Sebab ni Sayyidina Osman ni anak sepupu. Kerana mak dia nama Karis, Arwah binti Karis itu adalah sepupu Nabi. Kerana mak Arwah ni kita panggil Ummu Hakim, ataupun nama dia sebenar Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Bahkan nenek Sayyidina Osman inilah Al-Bayda tu. Dalam tarikh Damsyik Ibnu Asakir dia buat kajian, dia kata sebenarnya nenek Sayyidina Osman Al-Bayda tu, iaitu mak saudara Nabi lah, Al-Bayda itu. Rupanya dia ni adik-beradik kembar kepada Abdullah tu. Dalam kitab sebut, kitab ke dia tu, kitab Sejarah Damsyik karya Ibnu Asakir, tokoh sejarah besar itu. Dia kata adik-beradik kembar. Adik-beradik kembar. Kembar tu bukan kembar sial lah. Kali tua beberapa minit gitu je lah. Tekahnya. Tapi tak maknanya adik-beradik kembar lah. Tu Bayda itu. Itu dalam beberapa buah kitab saya rujuk, memang disebut. Antaranya Tarikh Damsyik oleh Ibnu Asakir. Dia sebut gitu. Jadi kita kena tahulah. Penting kita tahu tu sebab apa. Sebabnya bila timbul isu bahawa Sayyidina Osman ni bui kedudukan tinggi kepada Al-Walid bin Uqbah ini, maka kata Ibn Arabi sebagai seorang tokoh sirah yang buat kajian tentang sirah sahabat, kata Ibn Arabi dalam kitab dia Al-Awasim min Al-Qawasim, dia kata saya nak baca kata-kata dia. Terjemah lalu sini supaya lebih ringkas. Kata Sayyidina Osman dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, Sayyidina Osman kata, aku tidak lantik Al-Walid bin Uqbah ni menjadi gubernur semata-mata kerana dia ni adik-beradik aku. Tapi yang lebih penting, yang lebih aku ambil kira, selain daripada keupayaan dia, kemampuan dia, bakat yang ada pada dia, dia sebenarnya adalah anak lelaki Ummu Hakim. Dia ni sebenarnya anak lelaki, maknanya dia ni adalah merupakan anak cucu Al-Bayda. Cucu Al-Bayda. Sebab mak dia ni siapa dia mak dia ni? Tu lah. Kita kata arwah lah ni. Jadi dia ni adalah cucu kepada Hakim, Ummu Hakim, iaitu Al-Bayda. Siapa dia? Tok dia ni siapa? Tok dia ni nenek dia lah, adalah mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia ni keluarga rapat dengan Rasulullah, dan dia ni sebenarnya Ahlul Bait. Ni Ahlul Bait kan? Tapi oleh kerana Syiah ni dia tidak iktiraf Ahlul Bait kecuali mesti daripada sulbi Sayyidina Husain sahaja, maka terkeluarlah nama mana keluarga Rasulullah yang sebenarnya mengikut ahli sunnah sebagai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pilih tu. Waktu kita akan bincang akan datang siapa bab Sayyidina Ali, kita akan bincang kenapa Syiah ni pilih imam-imam ni daripada sulbi Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dah sekerak Sayyidina Hasan. Bila Sayyidina Hasan serah jawatan khalifah kepada Muawiyah, maka Sayyidina Hasan sudah jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia serah jawatan, dia tidak iktiraf keturunan Sayyidina Hasan selepas pada itu. Jadi imam-imam dia ni daripada Sayyidina Husain. Gak ulama kita ni tidak bodoh. Ulama kita ni dia cerdik. Bapa gak ketemu kalau nak kira hadis banyak sebut kelebihan Sayyidina Hasan. Sebab Sayyidina Hasan ni abang, Sayyidina Husain ni adik. Situlah timbul cerita bila siasat-siasat. Rupanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni lah. Sayyidina Husain ni ada bini dia tu anak Yazdajir, anak Maharaja Parsi, nama Shaharban. Setengah kitab tu Shaharnan nama. Dia anak Maharaja Parsi. Akhirat kita akan bincang. Dia ada bab khusus. Dalam kitab ni tak adalah, cuma saya petik dalam kitab lain. Kitab dia lah, kita petik dalam kitab dia. Dalam kitab Syiah sendiri. Dia nak kata mana dalam kitab dia sendiri. Lepas tu kalau dia nafi ke baik, kita nak tahulah. Lepas tu nama ke dia isteri Sayyidina Husain, Pak Mak, isteri Sayyidina Ali, isteri apa ni, boleh Sayyidina Husain tu tak apalah. Husain Hasan tu daripada mak yang bernama Fatimah, isteri apa ni, cucu apa ni, anak ataupun puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Husain ni nikah siapa? Dalam sejarah ada sebut tu. Baik, tak apalah kan. Jadi sebenarnya Al-Walid bin Uqbah ini, seorang sahabat ni, dia ni mana adik-beradik Sayyidina Uthman, dan dia ni merupakan cucu cicit pada Abdul Muttalib. Dengan erti kata yang lain, mak dia arwah itu adalah sepupu Nabi. Jadi bila kata sepupu Nabi, arwah ni mak dia tu nama Al-Bayda. Al-Bayda itu, siapa dia Al-Bayda tu? Mak dara Nabi, adik-beradik kembar kepada Abdullah, ayah Nabi SAW. Situ kita faham situ kedudukan. Jadi kata Ibn Arabi, sebenarnya itulah mengikut kenyataan Sayyidina Uthman sendiri, itu faktor besar. Jadi kuat tu faktor tu. Selain daripada memang dia berbakat, Walid bin Uqbah ni jasa dia besar. Dalam bab penyebaran Islam ni, jasa dia sangat besar. Islam di bawah pemerintah dia, di bawah dia ketika dia jadi panglima perang, dia dapat sebar ke Islam ni sampai luar daripada Jaziratul Arab. Kita sebut dah sebelum ni. Sampai ke wilayah Rusia ni, pergi. Zaman dia. Zaman dia hebat tak hebat kedudukan dia. Maknanya perannya dia besar gitu mah. Dan kata Sayyidina Uthman lagi, sebenarnya al-walayah ijtihad. Walayah yakni kuasa politik. Kuasa politik ini sebenarnya adalah merupakan ijtihad. Kita kena ingat, bila dalam bab politik ni dia ijtihad. Nak lantik orang ni jadi ketua, hak tu tidak ada nas. Cuma ciri dia, prinsip, ciri orang yang nak pegang jawatan gini. Kadang-kadang ciri tu dia ada pada orang. Ada orang ni lebih dari sini, orang ni lebih. Jadi pemimpin tertinggi lah kira-kiranya yang atas ijtihad dia nak menentukan. Misalnya Sayyidina Umar sendiri misalnya, di bawah pemerintahan Sayyidina Umar, kalau kita tengok, kita bincang ada sebelum ni, ramai sahabat-sahabat yang dia pecah, yang dia lucutkan jawatan. Misalnya Sayyidina Umar pernah melucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ni tokoh besar, bukan kecil-kecil. Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba dia latih orang lain. Orang lain tu lebih rendah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ijtihad, menentukan jawatan. Dia nak pecah kawan ni, padahal kawan tu nombor 2, dia pecah. Ijtihad dia. Ijtihad dia. Dalam bab politik ni memang lagu tu, kita kena terima tu. Jadi perkara biasa. Kalau berlaku zaman Sayyidina Umar, pecah orang tu, lucu jawatan, bui kepada orang ni, itu perkara biasa. Dan kita kena ingat, dalam kisah pemerintah Sayyidina Uthman ni, kadang-kadang kita baru ni kita sebut dah, orang yang dipecah oleh Sayyidina Uthman, bila Sayyidina Uthman latih orang lain, orang yang kena pecah tu mempertahankan tindakan Sayyidina Uthman. Sebab sahabat ni dia tak ada kepentingan peribadi. Dia kata Sayyidina Uthman pecah aku, mana dia nampak orang lain lebih baik, walaupun aku bukan kedudukan dia lebih tinggi daripada orang itu, tetapi masyarakat umum dia tidak nampak seperti Sayyidina Uthman nampak. Boleh dia kamu ni hebat dari segi bidang-bidang tertentu, tapi dalam bab pemerintah ni dia perlu potensi lain, dia perlu bakat lain. Yang kedua, dalam bab nak merintah ni, seseorang tu mesti diterima oleh masyarakat. Hebat tak mana pun, kalau orang tak terima dia, buat mana? Hebat dia ni, dari segi ilmu, kalau pergi universiti kat habis kan. Tapi klik kapal orang tak terima dia misalnya. Tak boleh lantik jadi ketua lah tu, lantik ni orang nyo. Boleh nyo lantik dia kan. Hebat tu dia sudut lain. Orang kampung tidak nilai lagu tu. Orang kampung contohlah ni kita kata. Sebab tu benda ni benda masalah ijtihad. Misalnya kita kata mani orang kepala kerai. Kita hebat tahu mana-mana di sana tak ada nilai kita. Tak ada nilai. Misalnya kita je ni baca je dalam maktabah, nak jadi wakil ayat lagu tu. Wakil ayat dia kena turun lebih awal pada orang kampung turun. Dia kena kelik lewat daripada orang kampung lagi. Dia kena hidup bermasyarakat, turun masyarakat, jumpa dengan orang kampung. Jadi perkara lagu tu daripada dulu sampai lah ni, main lagu tu lah nak jadi pemimpin. Jadi kalau tak boleh buat gitu, cerdik tahu mana hebat tahu mana pun tak layak. Hak tu hak penting. Tu. Sebab itulah Sayyidina Uthman kata walayah ni adalah ijtihad. Misalnya Sayyidina Umar pernah lucut jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dilatih orang lain lebih rendah kedudukan daripada dia, tapi tak apa.
Tiba-tiba apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu jadi molek. Begitu juga berlaku di zaman Sayyidina Osman. Jadi perlantikan Al-Walid ini tidak timbul masalah pun sebenarnya. Jadi yang menimbulkan masalah siapa dia? Bukan sahabat, orang lain. Siapa dia orang tu? Itulah ulama kita sebutnya. Ni dia ada peranan pokok Syiah lah. Pokok Syiah. Sebab Syiah ni memang dalam sejarah Islam, dia ni memang suka buat kacau. Kalau dia ramai siap boleh nyakit. Pokok Syiah ni memang lagu tu. Cuba tengok Mekah. Nah, di Mina. Pokok dia memang lagu tu. Dia ramai sikit, sudah. Dia tak dengar orang lalu. Boleh tengok atas mata dia ada. Boleh tengok atas mata. Nampak tunggil-tunggil lah. Tak, sama ada luar negara, dalam negeri, dalam kampung. No. Ada berlaku. Kalau ada buat dia kucah lalu. Memang perangai tak kecil lagi dia lagu tu. Berat aja. Kalau kita baca tentang Syiah, kita baca sejarah tentang Syiah, kita rasa takut kalau ada pokok dia. Ulama kita pun pelik. Bapa pokok Syiah ni, kalau dia ada pokok dia, pelik. Ni sebagai ujian, kelebihan dia dan ujian kepada kita. Pokok dia kalau di Malaysia, kalau di Kelantan, kalau dia masuk, dia menganut ajaran Syiah, dia jadi pendakwah lalu. Tu pelik. Supaya kita ni tak sebab berada di zon selesa, kita ni tidak cuba nak dakwah. Nak dakwah ni ada dua, dakwah orang kafir masuk Islam ataupun dakwah orang Islam dia supaya dia lebih mantap lagi ke Islam ni. Dakwah lah. Kau tahu panggil tu. Lagu tu. Tapi Syiah ni tak, kalau dia pergi Syiah, dia ditrain, dilatih menjadi pendakwah. Dia ambil kaedah tu lah. Al-Aqarib. Cari dulu anak-anak. Sebab tu Syiah kalau masuk seorang, sekeluarga lalu lepas tu. Itu cara dia. Memang dia dilatih gitu. Luar negara, dalam negeri, dalam negara kita pun lagu tu dia juga. Kena beringat hati-hati. Misalnya Kih di Terengganu, saya tangan ni Kih di Besut tu misalnya, dia perempuan. Bila dia menikah dengan seorang lelaki, lelaki ni perempuan haraki lah, maka dia pun jadi Syiah. Dia klik tiap-tiap minggu kapur dia, duk dakwah anak-anak dia. Rajin dia, dapat peruntukan khusus. Perempuan dia siap dengan risalah ke apa. Bila saya pergi tu penuh risalah rumah sepupu dia, sehingga kita terpaksa panggil anak-anak dia, bui ceramah ke tesnya, terpaksa panggil. Tu dia punya usaha pokok dia. Yang tu memang ala ni tak, kita lah ni orang kita baru berasa rusing. Baru berasa rusing dah ni. Orang kita baru berasa rusing. Tapi kan pokok dia ramai. Tu hati-hati lah. Pokok dia dakwah beratus ribu dah pokok dia. Jadi kena beringat hati-hati lah. Kita kena ingat ni peranan pokok dia. Sayyidina Osman ni dalam sejarah memang sebut pokok Syiah. Syiah Sabaiyah dia panggil. Masa tu Syiah Sabaiyah tak ada lagi Imam 12 nya. Imam 12 duk ala arwah lagi. Zaman ni tak lahir lagi. Sayyidina Ali pun tak tahu ada 12 imam. Kok imam Syiah imam 12 ni akhir benar, waktu lewat benar, muka dia pun tak tahu. Baik. Tak apalah dia. Itu berkait dengan Walid bin Uqbah. Imam Nawawi ada sebut. Imam Nawawi kata ni dalam kitab At-Tahdhib. Imam Nawawi kata sebenarnya kalau kita tengok latar sejarah, kita dapati Al-Walid bin Uqbah ni bila saja Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh, maka dia melarikan diri. Bukan melarikan diri, dia menyembunyi. Sebab dia ni antara sahabat Nabi yang berkecuali, yang tidak terlibat. Zaman peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah pun dia tak terlibat. Dan dia sangat sedih bila kematian Sayyidina Uthman, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan dalam kisah pembunuhan Sayyidina Uthman ni langsung dia tak terlibat lah sebenarnya. Bahkan dia sebenarnya yang dituduh, yang menjadi punca fitnahnya. Dia lari pergi menyembunyikan diri, mengasingkan diri. Orang tahu dia gimana. Dia pergi ke Riqqah, nama satu tempat yang jauh lah. Dia mati di sana Riqqah. Dan dalam kenyataan Imam Nawawi kata walahu biha aqibun. Bahkan di Riqqah tempat dia pergi itu, dia mati situ, dia ada keturunan dia situ.
Dia beranak pinak sih, Al-Walid bin Uqbah. Dia ada keturunan dia. Itu mengikut Imam Nawawi. Baik, kita nak bincang satu poin besar lah. Ni yang paling besar. Apakah tuduhan yang dilemparkan kepada Al-Walid bin Uqbah, seorang pegawai Sayyidina Uthman ini? Walid bin Uqbah ni. Ya. Kena ingat semua hadirin, kena ingat semua. Kita bincang mula-mula dulu, kita sebut dah bahawa Al-Walid Al-Walid bin Uqbah ini, mana kedudukan dia ni, mana sangat besar lah. Dari segi politik, ni tokoh politik zaman di zaman keemasan dulu. Baik, gapo dia tuduhan besar yang dilemparkan kepada Al-Walid bin Uqbah ini? Pertama sekalinya, pokok musuh Islam kata dia ni digelarkan sebagai fasik. Quran sendiri tu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ayat tu suratul Hujurat ayat 6 tu. Jikalau ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun, wahai orang beriman, bila datang kepada kamu orang fasik yang bawa berita, fatabayyanu, kamu siasat dululah. Bimbang takut kamu guna, kamu terpengaruh dengan cerita tu, menyebabkan kamu buat keputusan yang menyebabkan kamu menganiaya orang lain. Sebab bila kita terima maklumat salah, maka kita bertindak salah lah. Sebab maklumat tu salah. Jadi kena siasat tu. Jadi boleh katakan umumnya ahli tafsir sebut bahawa ayat tu turun berkait dengan Walid bin Uqbah lah. Sebab dia kena diambil zakat pokok Bani Mustalik tu pada tahun selepas tahun kelima Hijrah. Sebelum tu berlaku peperangan ni. Ni zaman Nabi dah ni, zaman Nabi ni. Tahun kelima Hijrah, dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban disebut, kalau kita baca sejarah, dalam bulan Sya'ban tahun kelima Hijrah berlaku peperangan Nabi Ghazwah Bani Mustalik itu. Selepas tu kalah lah Bani Mustalik tu. Ringkas cerita selepas pada tu, pokok dia ni masuk Islam. Bani Mustalik ni masuk Islam pokok dia. Bukan masuk surga, habis Bani Mustalik masuk Islam. Tu ada lah tak masuk, tapi umumnya masuk Islam. Gitu cerita dia. Jadi bila dia masuk Islam, maka kenalah zakat pada dia. Benda tu berlaku selepas tahun kelima Hijrah. Maka Al-Walid bin Uqbah ni ditugaskan oleh Nabi SAW untuk pergi sebagai amil zakat kepada puak-puak Bani Mustalik. Dia pergi lah. Tapi dalam riwayat sebut, dia ni ada cerita, dia ada sejarah zaman jahiliah dengan Bani Mustalik ni. Dia pernah balah zaman jahiliah dulu. Mana dia ada kisah lama. Tapi oleh kerana dia ni orang kepercayaan, Nabi percaya ke dia. Sebab dia ni orang molek. Anak sepupu Nabi. Tak, kan kita sebut dia anak sepupu Nabi, kenal lah. Lepas tu kita nak kata Nabi nepotism juga. Nabi nepotism juga. Nabi latih anak buah anak juga. Bapa tak kata Nabi sini. Bapa tak kata Nabi lalu. Tak apalah, rekahnya dia pergi. Bila dia pergi tu, bila pokok Bani Mustalik ni tahu bahawa Nabi hantar Rasul ni utusan, amil dia untuk dia ambil. Pok dia pun tubik ramai-ramai. Pok dia kumpul zakat tu. Dia jadi tubik ramai. Jadi situ berlaku sedikit salah faham. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata ada orang bawa berita di antara puak Bani Mustalik ini, bawa berita kepada Al-Walid bin Uqbah ni. Bawa berita tu lah. Ada juga ulama kata gitulah. Jadi menyebabkan Walid ni dalam keadaan dia ada sejarah lama, sejarah tak molek zaman jahiliah dengan demon ni. Lepas tu siapa pula berita kepada dia, dia duk gamuk kau. Ni bagai gamuk kau ni. Kelata kata. Demo dia ingat kau demo tu nak serai dia. Dia silap kan? Moga dia pergi kapur orang. Dia pun klik Madinah cerita Nabi, dia kata demo tu murtad. Demo tu tak sekeluarga ke bah ke berkumpul nak bunuh dia. Persepsi dia gitu. Nabi pun pelik. Mana? Sedangkan hubungan dengan kerajaan Madinah Bani Mustalik ni cukup malak. Ni peranan media ni, hati-hati. Peranan media. Media ni media malaun.
Ada media hak malam, jenis hak malam. Ada juga media hak malam. Ni. Dia main peranan. Buat munafik dan sebagainya. Sebagai ejen syaitan ini. Dia lah sebenarnya main peranan. Nabi pun hantar Khalid bin Al-Walid. Nabi hantar sahabat dia Khalid bin Gicek. Bila Gicek tu, puak tu pula terkejut. Dia kata apa? Dia kata, kenapa utusan Nabi ni lari? Dia pun boleh. Jadi utusan Rasulullah ni tak sempat berhadapan dengan puak kami. Tiba-tiba bila kami hantar orang untuk jemput dia mari, dia lari pergi. Dia kawan ni takut. Sebab cerita Burundi lah dia. Tak je nak cerita Burundi. Panjang nak cerita, tak ada kita nak cerita Burundi ni. Pada habisnya cerita Burundi lah kalau cerita kan. No. Kita cerita mula. Kirima dengan kambing 4 orang ni 3 watak ada. No, parok tu. Tu guru saya cerita dulu tu. Sikit silap faham tu. Silap faham. Budak jerit dengan malam tu. Bau tu perang kambing. Aku betul lah malam tu budak tu jerit tak berhenti. Gak orang nak curi kambing malam. Dia dengar budak tak berhenti jerit. Rima apa ada lagi bahan kambing malam. Gua gelak tak nampak apa. Tak cakap gaya bui gua tu tak berhenti jerit. Akhir sekali mak budak ni kata, dia dah mari berunding. Sunyak budak tu. Rima pun jadi bengong. Sebab sebelum tu ayat badak tak jerit juga. Wayak Rima tak takut juga, jerit juga. Heran lah Rima ni sebut nama aku, budak ni tak takut. Tapi bila sebut burung ni senyap je. Rima pun jadi mari persepsi lepas dia, rupanya ada lagi makhluk lebih hebat pada dia, nama burung dia pun tak kenal. Pencuri ni pun tak kenal juga. Ni barang tak kenal, barang salah faham. Panjang lagi cerita dia ni. No. Sekat tu dulu. Tak kira mula. No. Terparuk dia sampai subuh esok cerita dia. Dia orang mak cerita tu dia berlaku malam. Dia habis suknya waktu lepas nak naik fajar. Tu kita boleh cerita mula. Tu tok guru saya cerita tu. Cerita ni tak ada sanad ada tak? Moga bagi cerita. Kita cerita mula. Tapi ni lah mana dia jadi silap faham. Bila dia silap faham, ni barang silap faham. Saya rasa gitu. Dia takut. Kita kena ingat zaman ni, zaman banyak dah berlaku. Sebelum tu cerita pegawai-pegawai Nabi kena bunuh. Kat dia ni manusia ni ada perasaan takut. Bukan zaman selesa seperti kita lah ni. Lah ni pun tidak selesa mandah kita. No, anak-anak kena beringat. Lah ni bukan hati nak saja dia ambil. Jatuh pun dia ambil. Tak selamat. Kena beringat benar. Itu cerita dia. Baik. Jadi tiba-tiba bila dia balik, pada waktu tu memang turun ayat Quran. In ja'alladzina amanu in ja'ak. Selepas Khalid ibn Walid ni balik cerita hak sebenar diceritakan oleh Khalid bin Al-Walid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya dak puak-puak tu dia tobik ramai-ramai tu, tobik nak bayar zakat lah, dia kumpul dah harta zakat. Jadi kawan ni silap faham, ingat aku kumpul nak pergi serai dia. Tu ceritanya. Ni silap faham. Lepas tu kita kata mana boleh jadi silap faham. Bahaya lah kita nak ayat bagi silap faham ni. Bagi silap faham ni. Saya nak ambil cerita ni, kalau cerita Brunei ni panjang. Ni cerita Tok Guru pun. Kau Tok Guru saya juga cerita. Nak ayatnya bab silap faham. Bab fitnah ni ada dah. 2 orang yang memang baik lah. Molek cerita ni ada nilai moral yang tinggi lah. 2 orang memang baik lah kita kata dah. Baik sungguh. Memang tak mungkin pisah lah kita kata. Tiba-tiba dia boleh pisah. Boleh pisah dengan cara mudah. Pernah dia duduk baca tepi padang. Duduk baca ngaji pondok. Dia ngaji pondok 2 orang ni pun cerita bagi tak ada sanak belakang ni. Tiba-tiba di tengah padang tu dia nampak ada seorang tua panggil dia. 2 orang anak muda ni. Dia kata, mu kenal ke siapa? 2 ni tak kenal belakang. Pergilah, dia kata pergi kan. Nak ayak aku dia duk panggil jauh. Orang tua tu, bokok tu. Kalau kawan ni pergi, saya dia pergi. Bila sapa kepada orang tua tu kata, dia kata mana? Dia kata asal belacan ni udah bagi. Dia sebut gitu. Budak ni kejut, apa main ayak gitu? Tu ya ayat dia tu panggil ni. Dia orang tua tu pergi. Jadi kalau saya dia mari jumpa saya dia sekali. Saya dia tanya, orang tua tu ayat kau dah nampak sungguh sangat panggil tu. Tak ada Aku siapa tu? Dia kata asal belacan ni udah bagi. Tak kau bengok saya dia seorang lagi. Saya dia kata tak nak sabar ayat tu. Mu nak susuk aku sekala ke kita tak ada rahsia antara kita berdua you know.
Buat nak susuk cerita. Ada dia gitu. Jadi balas gitu. Cerdik ni syaitan ni kelah berapa paku tak tahu mari. Guna modal asal belajar udah bagi. Boleh jadi balas. Nak jadi balas tak belah mana hadir-hadirat. Kadang-kadang syaitan boleh guna sikit saja, isu kecil saja. Tapi hok kipah tu sedap. Nah, dia jadi besar. Kita kena ingat zaman ni zaman perang. Zon perang. Zaman ni zaman musuh sedang melihat kepada umat Islam di Madinah pada waktu itu. Sikit saja kesilapan berlaku akan digunakan. Dia kena ingat benda ni berlaku tersebar dengan cepat gini kerana masalah media secara lisani. Media pada waktu adalah daripada mulut ke mulut. Maka tu ayat ni memberi peringatan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Tu ayat tu. Jadi kalau kita tengok dari tafsir, boleh kata kebanyakan tafsir sebutlah. Yang dimaksudkan al-fasiq, fasiqun. In ja'akum fasiqun binaba'in. Fasiqun binaba'in, orang fasik bawa berita. Boleh kata ahli tafsir kata Walid bin Uqbah lah tu. Orang fasik bawa berita tu. Jadi maknanya berdasar pada ayat ni sabit bahawa sahabat Nabi Al-Walid ni hak menjadi gubernur Sayyidina Uthman ni, dia ni orang fasik. Sebut Quran. Enggak ayat Quran ni sampai bila-bila orang baca. Jadi ayat ni dieksploitasi, diguna ayat untuk memburukkan Al-Walid bin Uqbah. Macam mana Sayyidina Uthman boleh nanti dia jadi pegawai jawatan besar tapi semata-mata anak beranak membelakangi ayat Quran, sedangkan dia disebut fasik binaba'in. Orang fasik bawa berita, orang tak boleh percaya lah. Betul kau begitu hati-hati. Ijma' ulama kata begitu, tu dia nak bincang. Betul kau gitu. Kita tengok lagu mana. Tapi kalau biasa kalau kita dengar dalam TV, dengar orang mengajar kalau bab ayat ni akan sebut Walid bin Uqbah lah. Biasa gitu. Tapi tak hati-hati. Cuba tengok ni dia sebut sikit baru ni. Jadi tu ayat ni, ayat suratul Hujurat ayat 6 ni. In ja'akum fasiqun bin ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun ni ayat daripada suratul Hujurat ayat 6. Jadi bila tu ayat ni, kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, baca pandangan ulama, yang ulama tengok tafsir dan juga tengok hadis-hadis yang menafsirkan ayat ni, maka ulama muhaqqiqin, ulama yang membuat kajian secara kritis, dan huffazul mutqinin dan ahli-ahli hadis yang mantap ilmu mereka menyatakan bahawa mereka syak, mereka tidak jelas bahawa ayat ni sebenarnya turun sempena cerita ni, dan fasik bin Aba'in tu, orang fasik bawa berita tu adalah Walid bin Uqbah. Ramai dari kalangan ahli muhaqqiq dan orang yang mahir, ulama yang mahir daripada hadis kata sebenarnya bukan merujuk pada Al-Walid bin Uqbah. Bukan. Tu. Misalnya ahli tafsir Hafiz Ibn Katsir, dia ni ahli tafsir mahir dalam bidang hadis, dan dalam masa yang sama dia ni ahli sejarah Ibn Katsir. Selepas dia buat mari cerita ni, dia buat mari ayat ni, dia sebutlah riwayat gini-gini yang menyebutkan bahawa kira-kiranya Walid bin Uqbah lah yang dimaksudkan fasik itu, yang bawa berita tu. Dia kata misalnya dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, ni kitab sirah, kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, bila dia sebut riwayat-riwayat gini, dia marilah riwayat orang ni kata gini. Akhir sekali dia kata mana? Wallahu a'lam bisihhati dzalik. Sebenarnya Allah saja yang Maha tahu sahih ke tidak riwayat. Maknanya Hafiz Ibn Katsir pun tak terima cerita tu. Dia kata maksud fasik itu dalam ayat tu adalah merujuk pada Walid bin Uqbah. Dia tak terima. Ini sebagai muqaddimah. Lepas tu panjanglah dia cerita ni. Bahkan dalam dia ada kitab tafsir, orang panggil tafsir Ibn Katsir, antara tafsir yang ma'thur, at-tafsir bil ma'thur dia panggil. Kitab tafsir ni at-tafsir bil ma'thur, maknanya tafsir Quran berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Dia kata dia mari lah. Bila dia bincang, bila dia tafsir ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, dia mari pendapat orang ni banyaknya merujuk pada Al-Walid bin Uqbah. Akhir sekali dia kata di akhir tu, akhir sekali dia kata bagi saya wallahu a'lam, Allah saja yang Maha tahu sebenarnya. Sebab tu ramai juga ahli tafsir kata ayat ni turun berkebetulan dengan cerita tu. Sebenarnya kita boleh faham kalau kita mengaji usul tafsir,
Kadang-kadang ayat ni bila dia turun berkenaan dengan peristiwa tertentu, peristiwa tu bukan menjadi sebab nuzul ayat, tetapi peristiwa tu sebagai tanda, alamat, tarikh turun ayat saja. Kita boleh guna setakat tu. Ada dalam usul tafsir, ayat ni turun sepenuh cerita ni, tetapi ulama tidak anggap kerana cerita itulah turun ayat, atau kita guna istilah sebagai sebab nuzul ayat. Tak, bukan semua begitu. Ada juga ahli tafsir kata ayat ni turun, sejarah turun dia adalah ni cerita tentang Walid bin Uqbah, tapi bukan menjadi sebab turun ayat cerita tu. Gitu. Panjang juga tu, kita boleh bincang semula lah. Kita boleh bincang semula. Jadi hari ni kita kena bincang sikit lah, supaya kadang-kadang kita urusin juga, cuba bayar je dah. Kita duk ambil satu berita yang ulama sendiri pun tidak sepakat, ulama pun pertikaian, kita duk sebut seolah benda tu. Kalau orang kapun dengan masyarakat dengan, ceritanya orang fasik, rupanya Walid ni sahabat besar. Walid ni bukan sahabat kecil, sahabat besar. Zaman Nabi lagi, Nabi latui jawatan kepada dia. Orang duk faham ayat tu, rupanya dalam Quran sebut dia ni fasik. Bayarkanlah untuk sahabat lagu tu. Tak betul tu. Tak betul. Patut panjang lagi cerita sahabat fasik tu, kita akan bincang selepas pada ni hadiah-hadiah insya-Allah. Jadi ayat ni kalau kita nak saya nak ambil sikit lagi, sikit lagi nak ambil. Perbincangan dia ni panjang sebenarnya. Jadi kita akan bincang semua apa berkait dengan Walid ni. Biar kita nampak sahabat sama. Sebab Syiah ni hadiah dalam bab Walid bin Uqbah dalam kitab dia, inilah satu-satunya antara satu bagi dia dalil yang kuat yang menyabitkan bahawa sahabat ni jahat. Sebab ayat Quran sendiri kata dia fasik. Sebab tu Imam Fakhruddin Ar-Razi dia hurah makna fasik tu sesuai dengan ayat ni. Kita akan bincang akan datang. Apa dia agak maksud fasik ni? Ya, siapa tak akan piah fasik dulu orang kata. Parok tu. Siapa dia tak akan piah fasik? No. Misalnya, no. Kita kacakkanlah. No. Ya kau lagu mana? Saya ingat tahun dekat dengan tahun hampir nak habis dah, tahun 1990. Dr. Harudin lah, Dr. Harudin. Masa tu saya di sekolah menengah ni, dia kata tak boleh pakar dah. Masa tu dia kata tak boleh pakar dah. Sebab orang pakai piah ni tadi orang curi tu pakai piah. Jadi kenyataan ulama sebut bahawa orang tak pakai piah ni fasik ni, satu ketika dulu memang orang fasik tak pakai piah sungguh. Orang tak fasik yang pakai piah. Lah ni hati-hati lah, dengan sebai-sebai lagi curi. Tu bermain. Jadi maknanya pakaian sebegitu suatu ketika dia boleh menjadi penyekat kepada buat maksiat. Lah ni tak, dengan serban tu dia tipu orang. Dengan piah tu tipu. Mana kita tak boleh guna dah kenyataan ulama. Ulama sebut tadi sebagai tahzir, peringatan kepada masyarakat ni. Sebab apa zaman tu kalau orang pakai piah nak ngopak tak berani. Ada kan dalam internet tiket spot apa piah tak pecah. Maknanya bagi piah tak ada spot topi orang lain setengah orang biasa. Jadi maknanya kita sebagai orang beriman, kita jangan nilai situ lain. Kalau kita nilai situ boh kita, nya tipu demo sama kita. Mari pakai jubah paksa baca Quran kita putih mau pada dia tu jahat mai perangai. Before jin perangai. Kita terima. Dia ni tengok ni. Macam-macam lah. Tu bahaya je. Sebab Nabi sebut dah. Nabi sebut dalam hadis ni. Bagai-bagai Nabi sebut. Nabi kata satakunu qaumun. Akan datang, akan ada, bukan seorang, sekelompok, satu bangsa, satu kaum. Yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, sedap mereka baca Quran. Wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh orang Islam. Wa yad'auna ahlal awthan, mereka biarkan orang-orang sembah berhala, mereka tak bunuh. Tapi jangan kira lah baca Quran apa buat dia. Siapa dia jenis lagu tu? Siapa dia? Tu kena beringat. Sebab tu kena beringat lah. Mentah-mentah dia pakai jubah, pakai sumbah baca kitab tu terima. Kadang tak tengok dah amalan dalam kitab dia lagu mana akidah dia. Kena beringat aja. Zaman ni zaman fitnah. Jadi gitulah hadirin, insya-Allah untuk sesi akhiratan kita akan bincang khusus tentang ayat ni. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Apakah ayat ni khusus spesifik kepada Al-Walid bin Uqbah? Kalau mana sebenarnya insya-Allah kita bincang khusus. Rasa setakat itulah untuk malam ni, insya-Allah kita akan sambung semula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.